Hai salam, hai semua, bersama pakar berkongsi ilmu kita. Kesehatan, kehidupan, inspirasi bersama. Hai salam, kita dengar dan fahami bersama. Hai salam. Hai salam. Assalamualaikum dan hai, bersempena sambutan Hari Kesihatan Sedunia pada bulan April ni, kami di Salam Senawang Specialist Hospital membawakan secara khas sebuah siri podcast kesihatan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan penjagaan kesihatan secara menyeluruh. Dan bersama kita pada hari ini adalah pakar dalam bidang perubatan dalaman Salam Senawang Specialist Hospital, Dr. Izzuddin. Selamat datang. Terima kasih kerana menjemput saya. Ya, yang akan berkongsi berbagai topik merangkumi penyakit gaya hidup, jangkitan, masalah kesihatan, imunologi dan banyak lagi. Semuanya adalah demi membantu kita semua hidup dengan lebih berkualiti. InsyaAllah. Okey, baiklah, untuk topik kita yang pertama berkenaan dengan silent killer. Baik. Penyakit tanpa gejala awal iaitu hypertension dan juga hyperkolesterolemia. Okey. Okey doktor, soalan yang pertama, apakah maksud silent killer dalam perubatan? Silent killer ni maksudnya mati secara mengejut. Bahasa yang mudah difaham oleh orang awam. Silent killer ni selalunya penyakit yang berpusat berpunca daripada salur darah. So silent killer ni selalunya doktor akan klasifikasi pada dua keadaan saja, iaitu apabila serangan di jantung, kita panggil heart attack, ataupun serangan di otak, stroke. Dua-dua benda ni punca utama sebab kematian. Kalau kita tengok perangkaan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, punca utama kematian di Malaysia, penduduk di Malaysia, yang pertama adalah serangan jantung. Diikuti dengan nombor 2, tapi nombor 2 lain sikit lah. Nombor 2 adalah serangan paru-paru. Tapi nombor 3 melibatkan salur darah juga, tapi salur darah di otak, iaitu stroke. Nombor 4 barulah masuk kemalangan jalan raya. Itulah maksud silent killer. Hai salam. Okey baik doktor. Kenapa hypertension dengan kolesterol yang tinggi ni dia jarang ada simptom? Pada peringkat awal, darah tinggi dan penyakit darah tinggi atau high blood pressure atau hypertension ni memang tiada simptom pada peringkat awal. Begitu juga dengan masalah kolesterol. Tetapi apabila dia pergi ke peringkat yang tinggi, di mana darah tinggi tu, hypertension tu pergi ke stage 2, stage 3 dan stage 4, di mana blood pressure naik lebih pada 160, ada yang sampai 180, sistolik bahagian atas dan bahagian bawah lebih daripada 90 hingga 100, selalunya pesakit akan bergejala. Gejala selalunya kalau high blood pressure ni, sakit kepala, sakit tengkuk, ada orang rasa demam-demam. Bila sakit BP tinggi sangat, ada orang rasa macam sakit dada, sakit otot pun ada. Begitu juga dengan kolesterol. Kolesterol selalunya memang tidak akan menyumbang kepada apa-apa simptom. Kerana kolesterol ni dia perlahan-lahan dia melekat dekat badan kita, melekat kat salur darah, melekat kat dinding darah, melekat pada sel, organ-organ. Tetapi apabila dia dah melekat dan menyebabkan salur darah tu tersumbat, maka simptom akan wujud. Simptom seperti heart attack, heart failure, stroke dan macam-macam lah. So actually peringkat awal memang kita tak ada simptom, tetapi apabila penyakit itu progress menjadi lebih naik dan lebih tinggi, maka simptom tu akan lebih ketara. Dan kita risau apabila benda tu dah progress, kadang-kadang simptom tu terlalu emergency, terlalu membahaya sehingga dapat orang kata menyebabkan kemalangan maut ataupun menyebabkan kematian. Okey. Hai salam. Okey baik doktor. Selalunya siapa yang paling berisiko? Atau golongan mana yang paling berisiko tanpa mereka sedar? Saya selalu cakap dengan pasien saya, simple je. Jantung dengan otak, risiko dia tetap sama. Yang pertama saya cakap dengan pasien saya, yang pertama, kencing manis. Yang kedua, hypertension. Yang ketiga, kolesterol. Yang keempat, rokok. Dan yang kelima, stres. So kalau benda-benda ni kita dapat kawal, insyaAllah penyakit jantung dan penyakit stroke dapat kita kurangkan. Tetapi kalau nak mengawal hypertension dan hypertension kencing manis, kolesterol itu sendiri, itu adalah
orang kata kesedaran awal kesihatan dari segi pemakanan, gaya hidup yang sihat, exercise, menjaga BMI. Itu adalah screening awal ataupun permulaan awal sebelum dapat penyakit. Itu pencegahan awal lah. Tapi kalau dah ada penyakit, kita nak mencegah daripada serangan jantung dan serangan stroke. Itulah yang saya kata tu, kecil manis, hypertension, kolesterol, rokok dan stres. Hai salam. Okey, jadi berikutan tu kan doktor, berapa kerap seseorang tu dia perlu check dia punya tekanan darah dengan dia punya kolesterol? Okay. Jika dah lebih 40 tahun, saya sarankan setiap tahun. Kalau tak ada gejala pun, sihat walafiat, tapi dah masuk 40 tahun, 40-an, ceklah setiap tahun. Tapi kalau ada gejala datang serta-merta, tak payah tunggu. Kalau ada sakit kepala, sakit dada, debar-debar, susah nafas, rasa lemah badan ke apa, datang serta-merta, tak perlu tunggu. Tapi kalau sihat walafiat, umur dah 40 ke atas, cek. Tetapi ada sesetengah pesakit yang ada sejarah keluarga. Sejarah keluarga di mana serangan jantung di usia muda, stroke di usia muda, kolesterol yang tinggi, kita panggil familial hypercholesterolemia. Yang itu tak payahlah tunggu 40 tahun. Tahu ada sejarah keluarga, datanglah awal. Check lah. Hai salam. Okey, soalan seterusnya doktor, apa cara paling mudah untuk kita prevent hypertension dan juga kolesterol tinggi? Okey, hypertension dengan kolesterol ni, preventionnya paling mudah ialah, pencegahan paling mudah memanglah bergantung kepada gaya hidup. Sebab penyakit tak datang kat kita lagi. Maknanya seseorang sebelum dapat penyakit itu, gaya hidup dia kena bagus. Maksudnya makanan yang seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurnya, tapi jumlah lemak yang berpada-pada, bukan tak boleh makan lemak langsung, jumlah lemak yang berpada-pada, bukan terlalu tinggi. Ada exercise ni dia ada low intensity, moderate intensity, high intensity. Maksudnya dia gaya hidup yang sihat. Kita ada makan, kita ada buat senaman untuk memudahkan otot kita berfungsi, untuk memudahkan perjalanan darah dan untuk mengawal kita punya berat badan juga, supaya dapat mencegah obesity. Dan makanan yang seimbang itu perlulah dengan kuantiti gula yang sepatutnya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, dan kuantiti garam yang tidak terlalu tinggi. Sebab kita tahu garam mengandungi sodium, di mana garam yang tinggi, sodium yang tinggi dapat menyebabkan high blood pressure juga, dapat menyumbang. So selalunya punca utama hypertension ni boleh disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sihat, sedentary lifestyle. Maksudnya banyak rehat di rumah, lepas makan rehat, tak ada buat pekerjaan, tak ada buat exercise, tak buat senaman. Berat badan yang tinggi, BMI yang tinggi, selalunya BMI tinggi, BMI 30 dan ke atas. Sejarah keluarga yang darah tinggi, pengemelan garam yang tinggi dalam masakan, dan kawalan stres yang tidak optimum boleh menyebabkan hypertension juga. Hai salam. Okey doktor, kita akan sambung ke topik yang kedua, iaitu berkenaan dengan gula tinggi tapi rasa sihat. Dia lebih kepada diabetes awareness lah. Okey, jadi betul ke doktor diabetes ni dia boleh ada tanpa sebarang simptom? Jawapannya boleh ya atau jawapannya boleh tidak. Kalau kecil manis di peringkat awal, selalunya kalau kecil manis tu gula dia tidak terlalu tinggi, selalunya mungkin tak ada simptom. Kita panggil mild diabetes ataupun pre-diabetes, mungkin tak ada simptom. Tetapi apabila gula tinggi, dia akan menyebabkan satu sindrom atau simptom kita panggil hyperosmolar syndrome, di mana gula tinggi menyebabkan pesakit menyebabkan kencing kerap haus dan kerap dahaga. Itu salah satu tanda awal untuk kecil manis. Tetapi kalau gula terlalu tinggi, contohnya lebih daripada 10, ada yang pesakit yang lebih daripada 20, ataupun ada gula yang sampai tidak boleh dibaca, kebanyakannya ada simptom. Simptom kekeringan, ada simptom yang kita panggil kecemasan dalam kecil manis, diabetic emergency, seperti diabetic ketoacidosis, bila pesakit datang dengan keadaan yang very badannya sangat berasid, sangat lemah, tak boleh bangun, sangat susah bernafas kerana breathing dia terganggu sebabkan asid itu, dan ada orang yang datang dengan keadaan koma sebab gula terlalu tinggi. So jawapannya, peringkat awal kecil manis mungkin simptom tu tak ketara, tapi apabila gula dah makin naik akan ada hyperosmolar syndrome. Tapi kalau terlalu tinggi,
boleh menyebabkan kecemasan kencing manis, diabetic emergency, di mana kebanyakan pesakit perlu dirawat di ICU. Dia punya kecemasan kencing manis ada dua benda. Yang pertama diabetic ketoacidosis, DKA. Nombor dua ialah HSS, hyperosmotic hyperosmolar syndrome. Dua-dua ni keadaan yang berbahaya lah. Contohnya saya ada satu pesakit yang datang masa hari raya itu, dia datang dengan keadaan yang sangat lemah, gula masa datang 53 milimol, sangat tinggi, dan dia perlu kita rawat di ICU lah. Dia dapat DKA campur HSS, so kita kena kawal gula dia. Then after that a few days dia recover. Hai salam. Okey. Jadi doktor, apakah kebiasaannya tanda awal yang selalu orang ignore? Untuk kencing manis. Ya, betul. Macam saya kata tadi, tanda awal selalu mungkin tak ada tanda kalau gula dia pre-diabetes atau mild je naik. Tapi kalau ada, selalunya hyperosmolar syndrome atau hyperosmolar symptoms. Yang pertama selalunya kencing kerap. Bila gula tinggi, kalau kita tengok osmosis punya proses, kepekatan tinggi akan pergi ke kepekatan yang rendah. So bila badan kita kepekatan tinggi, kita akan keluarkan kepekatan yang rendah melalui kencing lah. So kita akan kencing kerap. Yang kedua, bila kita kencing kerap, kita akan dahaga. Bila dahaga, kita akan minum air banyak. Polyphagia, polydipsia namanya. So kalau bahasa perubatannya, hyperosmolar symptom ni polyuria, kencing kerap, polydipsia, dan minum lebih. Okey. Dan sesetengah tambah sikit. Dan setengah pesakit dia akan rasa letih sikit. Rasa letih sikit. Tak spesifik sangatlah dia. Tak spesifik mengatakan bahawa yang ni tanda ni kencing manis. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita tak ada orang kata satu simptom ni mesti confirm kencing manis. Dia ada beberapa simptom dan ujian baru kita dapat confirm. Faham. Hai salam. Okay, doktor, apakah risiko kalau seorang tu dia tak kawal kadar gula? Okay, seperti yang saya sebut sebelum ni, Okey. boleh menjadi kecemasan dalam kencing manis, diabetic emergency, DKA atau HSS. Tetapi kalau gula dia tak sampai ke tahap yang berbahaya seperti kecemasan tu, kita ada satu komplikasi kencing manis kita panggil, di mana salur darah besar dan kecil terganggu. So kalau bahasa perubatannya makrovaskular, saudara yang besar, dan saudara yang kecil kita panggil mikrovaskular. Okay. Mikrovaskular ni, saudara yang kecil ni terdapat di mata dan buah pinggang. So dia akan menyebabkan rabun, masalah mata dan masalah buah pinggang. Jadi untuk saudara darah yang kecil. Saudara besar dia terdapat di jantung dan otak. So dia boleh menyebabkan heart attack dan stroke. So seperti yang saya explain daripada topik yang sebelum ni, yang saya kata jantung, serangan jantung dan stroke. Apakah punca dia? Saya kata pertama kencing manis. So kencing manis ni dia menyebabkan salur darah yang besar, jantung dan otak, dan juga salur darah kecil, mata, buah pinggang, dan salur darah yang menjaga saraf, kita panggil neuropati. Sebab tu orang kencing manis dia akan rasa kebas-kebas. Itu apabila kencing manis tak terkawal lah. Hai salam. Okay, right. Okay, doktor, siapa ataupun golongan mana yang patut buat screening awal berkenaan ni? Okay, yang pertama, golongan yang sejarah keluarga ada type 1 atau type 2 diabetes, better screening awal. Yang kedua, pesakit yang ada tanda-tanda gejala seperti kencing manis, letih, banyak kerap kencing, senang dahaga. Yang ketiga, pesakit yang ada jangkitan, kerap kena jangkitan. Sebab kencing manis ni apabila gula tinggi, ketahanan badan rendah. Seperti ada nanah, tiba-tiba ada nanah kat kaki, tiba-tiba ada nanah dekat somewhere, tempat lain yang perlukan pembedahan. Selalu kalau ada jangkitan ni, kena cek untuk kencing manis. Yang keempat, macam biasa, kalau orang tu tak bergejala, kalau umur 40 tahun ke atas, tak ada simptom pun, cek sahaja. Sebab kita tahu populasi Malaysia ni banyak kencing manis. So better kita screen walaupun tak ada gejala, tapi umur 40 tahun ke atas, better screen. Itu yang golongan yang terakhir lah. Tapi kalau yang ada simptom memang kena buat, sejarah keluarga kena buat, dan tanda-tanda menunjukkan infection, kerap sangat kena infection. Contohnya kalau orang normal tak patut dapat infection atau nanah yang kerap. Tapi kalau kencing manis ni dia boleh dapat. Hai
salam. Okey doktor, boleh ke diabetes ni dikawal tanpa ubat? Okey, jawapannya ya dan tidak. Okey. Sukar sikit nak menjawabnya sebab dia bergantung kepada sesetengah pesakit. Okey, saya bagi contoh lah. Okey, ada pesakit saya yang ni memang famous. Saya bagi tahu kepada pesakit saya supaya orang bagi motivasi kepada pesakit kecabaran lain. Saya ada satu pesakit wanita umur 40-an, late 40s lah. Dia datang dengan jangkitan nanah dekat kaki. Dia buat pembedahan. Peringkat awal saya start dia insulin. Saya start insulin 2 kali sehari, dos yang tinggi dalam 20 unit 2 kali sehari, buat makan juga. Time tu dia memang sangat dalam keadaan yang depression. Kenapa dia ada kecil manis, kenapa dia ada infection, kenapa dia kena cucuk insulin. Saya kata kena buat, kalau tak nanti komplikasi tempat lain. Tapi saya kata kita cuba jaga diet, cuba exercise. Dan apa yang berlaku, pesakit saya ni setelah 3 bulan dapat turunkan insulin daripada 2 kali cucuk sehari kepada 1 jenis cucukan sehari, sekali sehari je. Lepas 3 bulan tu saya dapat stopkan dia punya insulin, makan ubat je, daripada 2 jenis ubat jadi 1 ubat. Dan dia sekarang dia telah melari half marathon. Umur 45 tahun, wanita. 6 bulan lepas dia kena kecil manis, cucuk insulin di hospital, di ward. Sekarang dia dah habis half marathon. Hari tu dia beritahu saya, doktor saya dah banyak kinabalu. So it depends on the patient itself. Kalau you nak stop ubat ke nak kurangkan ubat, you ask yourself, can you diet, can you exercise, can you do the healthy thing. Kalau dia boleh, ubat memang kita boleh kurangkan selagi mencapai target. So saya cakap dia, if you dapat target HbA1c 6.5, your sugar fasting 6, post meal 8, dapat kawalan mengikut piawaian seperti orang normal biasa, by all means we can stop your insulin, we can reduce kita dapat kurangkan insulin, dapat kurangkan ubat. So ada beberapa pesakit yang ada success story. So dan ada jawapannya tidak juga, sebab ada yang kita bagi insulin, kita suruh dia jaga makan, tidak kawal diet juga. So ada pesakit yang doktor tak dapat nak turunkan juga, sebab kalau doktor turunkan nanti risiko kepada pasien lagi teruk. Contohnya gula dia semakin tinggi, dia ada komplikasi pula lepas tu. So kalau tanya saya, jawapannya bergantung kepada pesakit. Ada pesakit yang kita dapat buat begitu, ada pesakit tak dapat buat. Dan dia bergantung pada niat juga, niat, consistency, istiqomah. Saya kata patient saya kena istiqomah, consistency, sikit-sikit pun tak apa. Walaupun contohnya kena kurangkan berat badan, kurangkan sikit tak apa, sebulan sekilo pun cukup lah, tak perlu nak agresif sangat. Sebab consistency dan istiqomah lagi baik daripada you agresif. Tiba you nak buat everything, diet, exercise, everything, after that you stop and rebound. So niat, consistency dan jati diri lah. Dan doktor boleh bantu untuk kurangkan mana yang ubat-ubat dan insulin. Salam. Kita sambung ke topik seterusnya doktor, iaitu gout. Gout bukan penyakit orang tua. Okey doktor, kenapa gout ni sekarang makin common pada orang-orang muda juga? Okey, gout ni kalau dari segi istilah, dari segi bahasa perubatannya, ini yang cikgu saya beritahu saya lah masa pelajar perubatan dulu. Cikgu saya cakap, gout ni even men also cry. Maksudnya lelaki kuat pun akan menangis. Okay. Gout ni berlaku apabila kandungan uric acid terlalu tinggi dalam badan dan uric acid tu pergi ke joint. So gout ni dulu zaman Greek dulu, zaman purba Greek pun orang dah tahu dah penyakit ni. Sebab tu dia develop, even orang dari segi history tu kita tengok bahawa even orang yang kuat-kuat, lelaki yang gagah pun bila kena gout ni boleh menangis, boleh jalan teresot-esot, boleh dalam keadaan yang sakit yang mengaum pun ada. Even saya pernah rawat pesakit begitulah. Punca dia senang je, sebab uric acid terlalu tinggi. Bagaimana uric acid terlalu tinggi? Memang disebabkan pemakanan. Okay. Pemakanan nombor satu, tetapi ada pesakit yang orang kata bukan disebabkan pemakanan yang menyebabkan uric acid tinggi. Di mana pesakit yang mengambil ubat-ubat yang berkaitan dengan ubat kanser. Sebab ubat kanser ni dia boleh shrink the tumor, kecilkan kanser, dan dia menyebabkan tumor lysis.
dia menyebabkan uric acid tinggi, dan setengah orang boleh menyebabkan gout disebabkan benda lain. Tapi kebanyakannya yang orang-orang muda ni kebanyakan disebabkan hyperuricemia menyebabkan gout, ataupun uric acid tinggi yang pergi kepada joint menyebabkan joint tu swelling, bengkak dan sakit. Salam. Okey doktor, gout ni biasa sinonim dengan seafood. Jadi betul ke semua seafood perlu dielakkan? Okey, makanan yang mengandungi uric acid yang tinggi lah. Tapi memang kita tahu makanan yang bercangkerang lah. Bercangkerang tu memang kebanyakan seafood. Selalunya bercangkerang ni seperti udang, lobster, kerang, ketam. Tapi seafood yang lain macam ikan actually okey. Ikan itself bagi saya okey je. So kalau ada sesiapa yang ada gout, bukan semua seafood yang tak boleh lah. Mungkin you boleh pilih ikan. Salam. Okey, tanda-tanda serangan gout. Okey, gout selalu berlaku pada padagra. Padagra ni lokasi di dekat dengan ibu jari kaki, belah ke dalam sedikit. Dia padagra ni dia akan jadi bengkak dan merah. Selalu kat situ. Tetapi ada pesakit dia kena tempat lain juga. Dekat ankle, dekat dia punya buku lali, dekat siku boleh, dekat lutut boleh, kat mana-mana pun boleh. Tapi selalunya orang kata pneumonik ataupun simptom ni kalau ada selalu confirm gout. Selalunya dekat bahagian sini, padagra. Salam. Okey, doktor, biasanya macam mana kita nak prevent serangan yang berulang? Okey, kalau berdasarkan CPG gout CPG guideline gout paras uric acid yang kita kata dapat kurangkan gout adalah 350 milimol. Tapi kita punya lab kita bagi 100. Kita bagi 100, so kita punya 0.35 U-mol. So kena tengok unit tu. So sama ada lab yang gunakan 350, tapi lab di Salam kita guna 0.35. So once your uric acid, apabila uric acid tu kurang daripada 350 atau 0.35, selalunya serangan gout tu akan kurang. Contohnya pesakit gout, dia ada makan ubat. Salah satu ubat untuk kurangkan gout ialah allopurinol dan febuxostat. Bila dia makan ubat, uric acid akan turun. Bila uric acid turun kurang pada 350 atau 0.35, serangan itu akan berkurangan. Okay. Tetapi kepada pesakit yang tak ada gout, dia tak tahu level uric acid dia berapa. Dia tak tahu kan. Selalunya bila gout tu dah menyerang, maknanya dia dah confirm ada gout. Contohnya dapat bengkak dekat padagra, merah dan sakit, dan jumpa doktor tengok ni doktor diagnosis as gout. Sebab gout ni lebih kepada clinical diagnosis juga. Kita tengok, kita tahulah cara pencegahannya dan pemakanan yang kurang uric acid, dan kalau ada ubat, makan ubat. Ada pesakit saya yang dia makan ubat gout, tapi dia nak makan seafood. Dia nak makan daging merah. Sebab kita tahu daging merah dan seafood mengandungi uric acid yang sangat tinggi. So saya bagi analogi selalu kepada pesakit saya bagi analogi seperti sebuah baldi. Baldi yang penuh, saya beritahu pesakit saya level dia 350 uric acid. So kalau you makan lagi seafood dengan daging, baldi kamu akan melimpah. Air uric acid akan melimpah. Bila dia melimpah, memang sakit. So saya beritahu dia turunkan dulu dia punya level sampai certain point, 0.2 ke apa, and then kadang-kadang dia mengidam, ambillah 1-2 kan, cukup mengidam. Lepas tu kalau dia naik pun dia tak melimpah kan. Contohnya dia dapat turunkan sampai 0.25, kalau naik pun dia 0.35, dia tak melimpah. So tak melimpah, selalunya gout tu tak akan berlaku. So selalu saya bagi analogi begitulah kalau orang nak still nak ambil seafood atau daging merah. Kita kata you turunkan dulu uric acid dulu certain level yang orang kata yang confirm takkan kena gout, dan you makanlah sikit, after that you check balik. Tapi kalau dah level dia on the top dan dia makan, memang confirm akan dapat serangan. Baik. Salam. Okey
Okey, kita sambung ke topik yang seterusnya, iaitu asma, serangan datang tanpa amaran. Okey, doktor, apa sebenarnya asma? Okey, asma ni dia berlaku, asma kebanyakan dia dah allergic. Allergic berlaku di mana kita punya tubuh kita dalam kita punya ranting pernafasan ataupun bronchioles, alveolar tu, dia apabila ada certain trigger ni punca, boleh jadi infection, boleh jadi habuk, boleh jadi pemakanan, boleh jadi allergic, dia menyebabkan saluran pernafasan sempit secara tiba-tiba ataupun secara perlahan-lahan. Bila saluran pernafasan tu sempit, udara nak masuk ke dalam paru-paru pun tak cukup, dan pesakit akan mengalami susah nafas dan nafas berbunyi seperti whistle, kita panggil wheezing ataupun rongkai. Sebelum nafas macam bunyi whistle, dan sakit sangat, orang kata sakit dada, susah nafas. Selalu punca trigger dia selalunya allergic, pemakanan, dust, rokok ataupun habuk-habuk. Ada pesakit saya yang asma dia disebabkan terlalu penat dan ketawa berlebihan pun ada. Ketawa berlebihan dia dapat ketawa dulu. Dia dapat serangan asma. Aku ketawa lah, doktor. Ada. Hai salam. Okey, kenapa serangan asma ni dia boleh tiba-tiba je? Okey, dia tiba-tiba berlaku bila ada trigger. Ada trigger. So kalau trigger tu berlaku, dia boleh menyebabkan asma attack time tu. Kalau dia dapat infection time tu, dia boleh dapat trigger asma. Kalau tiba-tiba dia allergic kucing, kucing datang kan, dia bau dia punya hama kucing tu masuk ke hidung, dia dapat serangan asma. Ataupun dia allergic kepada pemakanan. Dia tahu dia tak boleh makan benda ni, dia makan dapat serangan asma. So selalunya ada trigger. Bila trigger tu berlaku, boleh menyebabkan attack asma. Hai salam. Apakah trigger yang paling common sekali? Okey, kalau common for Malaysian population dengan pesakit-pesakit saya selalunya lah kita panggil dust, habuk. Habuk ni boleh jadi macam-macam. Ada yang kerja kat chemical lah, ada yang kerja dekat kilang simen lah, any dust lah, any dust particle. Nombor 2, rokok, asap rokok, asap kereta kan, asap. Nombor 3, pets, kucing, anjing, any pets lah yang ada fur, yang ada bulu yang halus-halus tu kan. Dan pemakanan pun boleh. Sorry, yang nombor 5 ada satu lagi, jangkitan juga. Jangkitan boleh menyebabkan asma, trigger asma. Infection kepada paru-paru, infection di ruang sinus pun boleh menyebabkan serangan asma. Hai salam. Okey, doktor, asma ni dia sinonim dengan inhaler. Jadinya adakah betul ke inhaler ni dia boleh buat ketagihan? Okey, jawapannya tidak. Adakah pesakit asma 100% bergantung pada inhaler? Itu soalan saya. Ada jawapan? Tak ada. Okey. Pesakit asma, apakah aim? Orang kata kita punya goal for asma. Okey. Kalau tanya saya, kalau saya rawat pesakit asma, saya nak aim saya pada pesakit asma tu, kita nak dia sihat seperti orang biasa. Itu aim doktor. Contohnya orang asma dengan orang asma ambil ubat, dia perlu sihat seperti orang biasa. Sebagai contoh, saya bagi contoh pesakit lah, senang. Patient saya seorang budak sekolah, asma, attack, sebelum ni kerap pakai inhaler apa semua. Tapi pesakit saya tu juga wakil sekolah peringkat Negeri Sembilan sukan renang, wakil sekolah. So asma boleh bersukan tak? Wakil sekolah lagi, peringkat Negeri Sembilan lagi. So jawapan dia, kita rawat sampai dia sama macam orang biasa. Orang tu boleh main bola, orang boleh renang, itu rawatan dia. So masa dia dapat attack asma, memanglah dia perlu inhaler, tapi gradually, perlahan-lahan kita akan turunkan dan kita tanya dia, apakah trigger? Doktor akan kena cari trigger dia. Kalau dia tahu trigger ni, kita eliminate. Jangan buat macam ni, nanti trigger macam ni. So saya punya pesakit yang budak sekolah tu, dia tahu trigger dia habuk,
Trigger dia tak boleh apa, bilik dia tak kemas. So apa dia buat? Saya beritahu ayah dia pasang air purifier, bersihkan bilik dia, vacuum apa semua. And then kalau ada simptom, jumpa doktor pakai inhaler. Semua kita educate. Bila educate pesakit tu sihat macam orang biasa. Macam kita tengok macam tak ada asma. Tapi kadang-kadang asma attack boleh datang juga. Contohnya dia dapat jangkitan. Dia perlulah dapat nebulizer, ada yang perlukan inhaler. Tapi kita nak dalam most of the time, dalam kebanyakan masa dia seperti orang biasa. So boleh kita boleh taper down, kita boleh turunkan inhaler tu. Ada yang boleh bila perlu sahaja. So bukan sinonim asma tu perlu inhaler sepanjang masa. Mungkin di peringkat awal rawatan tu mungkin ya, tapi selepas tu bila dia dah seperti orang biasa, kita boleh turunkan bila perlu. Okey doktor, tadi doktor ada dah sentuh sikit lah untuk soalan seterusnya, tapi yang ni kalau boleh doktor elaborate sikit, macam mana nak kawal asma dalam tempoh jangka masa panjang? Okey, sebenarnya simple je. Kita tahu trigger, tahu punca penyebab, kita eliminate saja. Dalam masa yang sama, kalau boleh buat, kalau pesakit asma dia ada asma diary. Asma diary maknanya berapa kerap dia kena attack, dia tulis. Dan kenapa dia kena attack, kenapa dan berapa kerap. Dari situ doktor boleh try tackle. Bila jumpa doktor kita boleh bincang. Rasanya kamu minum air ni, ais ni, dia dapat asma. Why not kita stop benda ni, kita buat benda lain. Ataupun bila dia peluk kucing, dia mungkin suka sangat kucing, peluk kucing, tidur dengan kucing, time tu dia akan dapat attack asma. Why not you jauhkan, jangan tidur dengan kucing. Just bagi makan je ke. Kita try to modify lah dia punya lifestyle tu, supaya trigger tu tak menyebabkan asma attack. Tetapi juga ada satu, saya lupa nak terangkan, ada satu pesakit phenotype dia di mana dalam darah dia dah memang allergic sangat tinggi. Kita panggil phenotype maksudnya bahawa pesakit tu dia ada kecenderungan untuk allergic yang tinggi. Dalam bahasa perubatannya, kalau kita ambil darah, IgE, immunoglobulin E, kemudian hyperimmunoglobulin E yang tinggi ya. Kemudian patient ni memang allergic, walaupun tak ada trigger pun badan dia sendiri dia allergic. Tapi kalau pesakit begini, kadang-kadang kita bagi inhaler pun tak jalan sebab allergic dalam badan, bacaan darah, allergic dia sangat tinggi. Pesakit macam ni selalu kita bagi injection untuk turunkan paras immunoglobulin E, ataupun kita panggil biologic injection dalam asma. Ini orang kata rawatan yang lebih advance. Okey. Okey, kita sambung ke topik yang seterusnya, iaitu dengue versus flu versus pneumonia. Okey doktor, macam mana nak bezakan tiga-tiga penyakit? Okey, simptom dia boleh orang kata overlap, boleh bertindih. Selalu dengue ni dia lebih pada demam, sakit badan, sakit sendi, muntah, ceri-derit, sakit perut, dan ada orang pendarahan. Ini tanda-tanda dengue. Selalu bila demam lebih pada sehari atau 2 hari, selalunya masuk hari ketiga tu better check darah untuk kita panggil full blood count. Kalau darah putih rendah, platelet rendah, selalu doktor akan hantar dengue serologi sekali lah. Kalau dengue tu positif, confirm dengue. So simptom dia simple. Flu pula simple juga, dia lebih pada upper tract infection. Upper tract infection ni lebih pada batuk, sesama, hidung berair, demam dan sakit badan. So simptom dia lebih kurang macam ada sakit badan, ada demam, so macam berkait. Pneumonia pula lain sikit. Pneumonia ni dijangkitan di dalam paru-paru. Okay, kalau flu ni upper respiratory tract, pneumonia ni lower tract, dalam paru-paru. Dalam paru-paru lebih pada batuk, batuk berkahak, batuk berdarah, demam, sakit dada, ada yang susah nafas. Itu tanda-tanda lah. Okey doktor, apakah tanda-tanda dengue yang serius pada tahap serius? Kita panggil severe dengue lah, senang. Severe dengue ni apabila tanda amaran lah. Tanda amaran muntah yang kerap, cerit yang kerap, lethargic, sangat penat, sampai tak boleh bangun, susah nafas, pendarahan daripada mulut, daripada kemaluan, di mana-mana lah. Dan ada yang shock di mana BP rendah, BP sangat rendah,
dan nadi sangat tinggi, takikardia. Dia punya nadi dia mungkin 120, 130 macam tu. Itu tanda amaran lah. Tanda amaran dan tanda menunjukkan bahawa dengue severe. Hai salam. Okey doktor, antara tiga penyakit ni kan, bila masa yang seseorang tu dia perlu jumpa doktor? Okey, kalau confirm dengue, jumpalah doktor. Okay. Sebab doktor kena diagnosis dan doktor kena assess sama ada dengue ni dengue yang tak ada warning signs. Ada warning sign, tak ada warning sign. Kalau tak ada warning sign, selalu kita boleh follow up every day dekat klinik saja. Tapi kalau ada warning sign ataupun golongan berusia, selalunya 60-an ke atas, ataupun golongan ada comorbidity, ada penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, jantung. Pesakit-pesakit ini walaupun tak ada warning sign ataupun pregnancy, dengue pregnancy, kita sarankan untuk masuk wad untuk pemantauan yang lebih lanjut. Hai salam. Okey. Cara terbaik untuk melindungi diri daripada dengue, flu, pneumonia. Tiga-tiga ni. Dengue sekarang cara nak mencegah dia sebenarnya bergantung kepada public health di doktor kesihatan awam. Dia buat data terperinci mengenai orang kata kes dengue, berapa bilangan kes dengue yang orang kata tengah outbreak pada kawasan itu. Dia kena buat langkah pencegahan dari segi fogging ni untuk bunuh nyamuk dewasa, dan dia buat macam untuk dicek lava atau letak ubat abate untuk lava untuk nyamuk yang masih peringkat lava lah. So pencegahan dia sebenarnya kita nak basmi nyamuk. Tapi sekarang dia ada salah satu lagi orang kata profilaksis, di mana dengue vaksin, di mana pesakit boleh ambil dengue vaksin. Tapi dengue vaksin dia bukan mencegah daripada pesakit dapat dengue, cuma dia mencegah daripada pesakit dapat dengue yang tidak severe. Bukan dengue berdarah, bukan dengue yang ada paru-paru berair, bukan dengue yang hati bengkak macam tu. Tapi pencegahan awal dari segi kesihatan awam, doktor kesihatan awam ataupun kita panggil public health doktor dan public health inspector ataupun pejabat kesihatan daerah kawasan tersebut di sesuatu kawasan tu membuat langkah-langkah pencegahan nyamuk Aedes. Itu yang lebih orang kata lebih bagus. Dari segi flu, kita dapat lihat bilangan flu menurun apabila kita memakai mask waktu COVID. So sebenarnya cara pencegahan dia the best is pakai mask, cuci tangan, sanitizer. Time COVID tu saya rasa that's the best orang kata pencegahan lah untuk flu. For pneumonia pun sama, sebab pneumonia pun airborne daripada airborne boleh dapat jangkitan secara airborne. So dia punya pencegahan pun lebih kurang macam pencegahan flu juga. Hai salam. Kita akan sambung ke topik yang seterusnya, iaitu medical check-up. Okay. Perlu ke kalau sihat? Okey, jadi soalan kita, kenapa orang sihat masih perlu jalankan check-up? Betul, sebab kita tak pasti bahawa sihat tu adakah menyeluruh sihat. Medical check-up ni dia merangkumi semua, dari segi tubuh badan, dari segi organ-organ dalaman, dari segi mental, dari segi rohani. So saya rasa walaupun orang tu sihat, tak semestinya dalaman dia sihat, tak semestinya organ dia sihat, tak semestinya mental dan rohani dia sihat. So saya rasa tak ada masalah kalau orang sihat untuk membuat medical check-up. Walaupun sekali setahun, saya rasa digalakkan. Daripada pihak doktor, saya galakkan walaupun seseorang tu sihat, kita buat medical check-up. Lagi-lagi kalau orang sihat tu dia ada sejarah keluarga yang berpenyakit. Kalau ada sejarah lagilah kita galakkan untuk buat medical check-up. Hai salam. Okey doktor, pada umur berapa sepatutnya dimulakan untuk buat screening? Kita sarankan pada golongan yang sihat walafiat tanpa sebarang gejala, 40-an ke atas. Tetapi kalau ada sejarah keluarga dan ada gejala, kena buat medical check-up secepat mungkin. Hai salam.
apa ujian-ujian asas yang penting untuk mereka? Ujian-ujian asas selalunya kita buat blood test, nak tengok blood test, nak tengok sel darah merah, sel darah putih, sel darah platelet, nak tengok keadaan buah pinggang, keadaan hati, nak tengok fungsi organ-organ kita berjalan dengan lancar ke tak. Selalu kita buat X-ray, nak tengok paru-paru. Ada setengah pesakit yang ada simptom yang melibatkan abdomen, kita akan buat ultrasound, dan kita boleh buat ECG untuk cek jantung. Hai salam. Okey doktor, commonly apakah kesilapan biasa yang orang ramai buat terhadap kepentingan check-up ni? Okay, kesilapan yang selalu orang buat adalah mereka mengabaikan mereka check-up. Bila mereka ingat mereka sihat, so mereka tak buat apa-apa. Sampai umur lebih pada, ada yang sampai umur 50, 60 tahun dia tak pernah buat check-up. Dan bila dah buat check-up, mereka terkejut. Contohnya, ada yang pesakit hypertension yang tak pernah tahu dia pun hypertension. Bila datang jumpa doktor, tengok BP dah tinggi. So bila kita check, jantung dah bengkak, jantung dah lemah. Ada pesakit yang kecil manis yang tak pernah check up sebab dia rasa dia okey. Bila check, gula dah sangat tinggi, ada efek buah pinggang, ada efek mata, ada efek kebas-kebas. So kebanyakan pesakit yang lambat ni bila datang dah terkejut sebab penyakit tu dah memberi komplikasi. So kita tak nak komplikasi ni berlaku lah sebenarnya. Kalau kita screen awal, sama ada kita boleh cegah awal. Tak semestinya cegah awal ni perlukan ubat. Cegah awal mungkin dari lifestyle, awareness first, then lifestyle, pemakanan, exercise, senaman, diet, everything. Dan kalau kita cegah awal mungkin tak perlu ubat lagi. Hai salam. Thank you Dr. Okay, Hidin atas penerangan sebentar tadi. Dan sebagai penutup, bersempena dengan Hari Kesihatan Sedunia, kami ingin mengingatkan bahawa kesihatan adalah aset yang paling berharga yang sering kita ambil mudah. Dan jangan tunggu dah sakit baru mula nak jaga diri. Betul Doktor. Dan terima kasih Doktor atas segala perkongsian yang bermanfaat. Dan terima kasih kepada anda yang setia bersama kami hingga ke penghujung episod. Dan daripada kami di Salam Senawang Specialist Hospital, selamat menyambut Hari Kesihatan Sedunia 2026. Semoga kita semua terus diberi kesihatan yang baik dan jumpa lagi dalam episod seterusnya. Okay, bye.